Hello guys, teman-teman dan kawan-kawan. Hari ini saya ada satu projek iaitu tukar aircon di bilik anak saya yang lama dah rosak. Aircon tu dah berumur, saya beli 2016. So dia inverter. Kalau inverter dia memang sensitif guys. So kalau dah rosak, dia rosak habis. Tidak macam aircon dulu-dululah. So anak saya pun kepanasan. Kalau cuaca sekarang kan guys, panas terik. So walaupun pakai kipas, kalau dah tengah hari pukul 10.30 macam tu memang panas guys. So saya ganti yang baru. Sebab kesian juga ya anak saya kalau nak belajar ke, dia nak tidur ke apa. So dalam kepanasan. So ikutin video saya. Saya engage supplier dengan pekerja-pekerja untuk menggantikan aircon di bilik anak saya ni. Sekarang ni kalau rumah tu mesti beraircon. Sebab panas guys. Kalau kita pergi kampung tak payah beraircon. Sebab dikelilingi oleh pokok-pokok ya. Environmental friendly. So taklah panas. Saya suka kalau tidur di kampung. Awal pagi sejuk. Kalau kita kat bandar ni, kalau tak ada aircon, pastinya panas. Jom ikutin saya. Monitor dan juga supervise. Para pekerja, kita mesti berada di tempat di mana diorang ganti aircon tu guys. So that kita boleh tanya ke monitor diorang ya. Takut nanti apa-apa hal, kita yang beli tu, kita kena. Jom guys, ikutin video saya. Tengok diorang ni ganti aircon bilik anak saya. Pastinya anak saya sure gembira dia dapat aircon baru. Sebab aircon ni saya beli masa saya kerja kat luar. Saya bawa balik sini. Memang dah lama lah guys, dah expire. Saya ganti yang baru. Jom ikutin video saya. Tengoklah para pekerja. Okay guys. Dah habis dulu kan? Siapa? Tak. Saya dari kucing. Kami yang di Bintulu. Oh. Ganti aircon. Tak kamu lah casing macam ya jok kan kelak na. Pakai casing tak balik? Dapat pakai kan? Dapat pakai. Aircon baru. Okay guys, saya nak ganti aircon bilik anak saya yang dah rosak tu. Lama dah dia tu. 2016 saya beli yang ni. Nak ganti. Saya kena alih dia ni. Yang besar ni pergi dinding. So sebenarnya rosak dia kompresor dia tu. Dia punya coil dah bocor. Kat luar tu. Tu. Ya copper nak. Copper. 1.5 inverter. Inverter tu sensitif juga. Nah. Aircon baru tengah pasang. Ni aircon baru. Ni aircon lama. 2016 kami beli tu ya. 2001. Ni dah rosak. Nggak tahu. Yalah,
Mu inverter si tahan. Tu kelak mu kita orang repair ke jual tu kelak. Si pasti je bos. Ya ke? Selalunya jual timbang kilo. Timbang kilo. Mu macam tu berapa kilo? Ya si pastilah. Si berat tu. Oh. Oh berat tu. Ada 3 kilo, 5 kilo. Oh ya casing. Piping lah. Gantung ajak kan. Pemasangan aircon. Pasang kompresor kat luar. Yang lama jual balik. Nasib mula ada emergency penjan ya. Mudah cepat keluar masuk. Oh, mudah dari tangga debah kita orang dekik ya. Nah. Ya, pasang ikon ganti bukan pasang ganti ikon. Nah. Ngai tu. Oh, ngai. Kati orang ngombai tu copper. Copper campur dengan wire ya kah? Boleh kah? Boleh. Boleh. Boleh nak bini. Campur. Nah, enggak. So, melionya. So. Apa ya? Nah. Celotip. Tapi nyaki baru biar dulu, ha? 8 kaki teh. Saya kira kami kira lagi. Kira lagi. Oh. Malah. Lempai-lempai tanya. Berapa? Oh, si lempak tu. Orang Keranji, aku rasa orang. Allah. Dua ni. Dapat Dua. Itu sikit tak? kambuh je bunyi masa ikon sikit. Mana? Ha. Dapat tak? Aku si dapat tak? Ano Dah ni. Sambut-sambut. Kau keluar. Ngapain? Nasib si pandang jelas sejok sikit tu. Bertekik lah sia. Nah. Cek tu kompresor. Siap tu sikit. Si nampak. Tarik. Bi. Lagi. Bi. Aku lagi. Mat. Hati-hati yo. Si angkatkan pin. Angkatkan pin. Yes. Lagi kata tak lebih. Pipe gitu. Apa pun. Potong di depan. Cukup kah pin? Pen. Cukup kah piping? Ano mana lebih? Safety come first kata. Tapi orang gemuk dah besar, kuat. Kuat, yang. Orang kurus kuat. Bisa lagi. Ya. Muji rimpun. Kenjok hati ya. Awak kenjok hati. Oh, nyaman dah berfan ya. Untuk panas-panas tu. Tapi biarnya on berapa lama? Pakai terus boleh. Pakai terus. Kita tak on dulu. Mengeluarkan gasnya. Sudah siap aircon. Oh. Seorang tu buat kompresor kat luar. Sudah pasang. Nah. Happy yang nak komen dah pasang aircon.